Okey, jom kita tengok kertas model Pro-SBM2. Soalan nombor 8. Okay, Raja 8.1 menunjukkan isu sosiosaintifik dalam sektor tenaga. So, kita highlight di sini sektor tenaga. Apa gambar raja yang dia bagi? Okey, dekat sini dia bagi ni kilang. Okey, apa yang kilang ni buat? Dia ada membebaskan asap. Daripada mana datang asap ni? Asap ni hasil daripada pembakaran bahan api fosil. Okey, bahan api fosil menghasilkan jelaga. Okey, selain daripada jelaga, dekat asap kilang ni juga akan menghasilkan sulfur dioksida. Okey, sulfur dioksida adalah gas berasid. Okey, so kita kena tengok dulu apa yang dia bagi dan kita keluarkan apa yang terhasil daripada maklumat yang diberi. Okey, bila berlakunya pembakaran. Okey, sekarang ni pembakaran. Of course, bila berlakunya pembakaran, itu akan menghasilkan karbon dioksida. Bila menghasilkan karbon dioksida, dia akan meningkatkan suhu bumi. So, akhirnya akan berlakulah pemanasan global. So, kita keluarkan dulu maklumat daripada apa gambar yang diberi dalam soalan. Baru kita tengok soalan. Okey, soalan yang pertama. A1. Nyatakan dua kesan isu sosiosaintifik terhadap alam sekitar. Okey, mudah bila kita dah keluarkan semua maklumat tadi. Okay, kita tengok kat sini. Sulfur dioksida menghasilkan gas berasid. Gas berasid, makanya kita akan menyebabkan hujan asid. Okey, bila berlaku pembakaran, karbon dioksida meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan pemanasan global. Okey, soalan A2. Cadangkan satu kaedah. Kaedah dia nak bagi mengatasi isu ini dengan menggunakan teknologi hijau. Okey, kaedah yang pertama. Apa yang kita boleh buat? Apa yang ada pada asap tu? So, kita kena tengok apa yang ada pada asap tu yang kita tak nak dia keluar daripada kilang tu dan menyebabkan pencemaran alam sekitar. So, yang pertama kita pasang apa ni? Penapis asap. Sebab apa? Sebab kita nak menapis apa? Zarah habuk dan juga gas berbahaya. So, kita tak mahu benda tu terlepas untuk menapis zarah habuk dan gas berbahaya sebelum kita dilepaskan di udara. So, kita tapis. Selain daripada tu, kita boleh buat lagi satu cara. Okay. Asap ni terhasil daripada pembakaran bahan api fosil. So, kita tak mahu dah guna bahan api fosil. So, kita menggunakan sumber tenaga alternatif. Apa kita boleh guna? Tenaga alternatif. Ataupun kita guna sumber tenaga boleh baharu. Apa sumber tenaga boleh baharu kalau untuk kilang? Seperti tenaga solar untuk menggantikan bahan api fosil. Soalan B, kita tengok kepada rajah yang diberi. Gambar rajah ni, tengok. Ada apa dekat sini? Okey, kat sini ada botol. Kat sini ada apa ni? Ada ikan ni. Sini ada apa lagi? Bilik pisang. So, bila ada makanan dan juga bukan makanan, so benda ni adalah sisa domestik. Apa domestik ni? Maknanya sisa yang datang dari rumah kita lah. Okey, sekarang ni soalan 1. Nyatakan dua cara bagi menguruskan sisa dalam Raja 8.2. So, yang pertama, kita buat apa? Kita kena asingkan sisa kepada yang kita boleh guna dan juga kita boleh recycle. Yang kedua, kita boleh amalkan 3R. Amalkan 3R. Apa 3R tu? Reduce. So, kurangkan penggunaan botol. Reuse. Maknanya jangan buang botol tu. Kita guna semula. Dan juga satu lagi, kita dah asingkan. Kita bagi lari hantar kepada recycle. Kulit pisang dengan ikan ni. Apa yang kita nak buat? So, yang ketiga kita boleh buat adalah jadikan sisa makanan sebagai baja kompos. Simple je. Soalan 2.
Daud ingin melupuskan sisa makanan yang terkumpul di rumahnya. So, sisa makanan je tau. Ni, sisa makanan je. Dia tak ada botol-botol yang macam tadi. Dia baru membakar sisa tersebut di belakang rumahnya. Namun ibunya menasihatkan Daud supaya sisa tersebut ditanam di dalam tanah. Dia nak bakar ke nak tanam lagi bagus? Kalau sisa makanan je, kita tengok yang tadi. Sisa makanan boleh dijadikan baja kompos. Macam mana boleh jadi baja kompos? Bila kita tanam. So, soalan dia antara dua cara di atas, pilih cara terbaik. Pilih je, pilih. So, cara terbaik adalah tanam di dalam tanah. Itu je jawapan dia. Senang kan? Okay, sains itu mudah je.